Hai, Assalamualaikum kepada warga-warga Seismik Makan. Lama kan tak nampak muka saya, asyik nampak muka Ahmad je. Hari ni saya ada dekat sini sebab saya nak review air asam sur. Saya nak goncang dululah sebelum kita tuang supaya dia macam pekat-pekat tu dekat bawah. So bila kita buat macam ni, barulah sekata. Okay, saya buka. Bau dah on. Okay, kita tuang dalam bekas ni. Pekat elok. Bau belacan. Bau dia kita start dengan ikan bakar teruslah. Cubit sikit. Tak. Nampak sangat mengiurkan. Kita letakkan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Sekali saya suap tu, tak rasa macam air asam yang lama dah dibuat. Memang rasa macam baru siap tadi dekat kedai makan. Ada pedas-pedas hujung-hujung sikit. Dia ada manis-manis dia sikit. Kalau orang yang suka manis, memang on. Yang suka pedas pun okey. Tak terlampau pedas sangat. Orang yang tak makan pedas sangat pun okey. Untuk skala pedas dia, bagi saya makan pedas. So, saya bagi 5/10. Masam boleh tambah sikit. Kalau manis dia, orang suka manis memang boleh sukalah 8/10. Dari segi belacan, okey. Kalau siapa yang ada sedung teruk yang meleleh-leleh tu kan, dia boleh makan juga. 7/10. Selamat untuk dimakan. Overall, saya bagi 7/10. Jadi korang semua jangan lupa try tau air asam sunis. Itulah, saya nak sambung makan. Jangan kacau.